Ramai nampak bijak dalam pelaburan. Ada saham, ada hartanah, ada kripto, ada unit trust. Nampak macam serba tahu dan berjaya. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Tapi bila pasaran jatuh, semua hilang serentak. Masa tu baru sedar kaya atas kertas belum tentu kaya sebenar. Inilah yang dikatakan golongan kaya sebab pelaburan. Mereka hebat mencari peluang, pantas ambil resiko, tapi terlalu yakin pada sistem kewangan yang tidak stabil. Setiap kali harga naik, mereka rasa menang. Tapi bila pasaran goyah, mereka lupa nilai pelaburan bukan di tangan mereka, tapi tergantung pada turun naiknya ekonomi dunia. Mereka ada banyak aset, tapi semuanya bergantung pada orang lain. Syarikat, pasaran, bank dan kadar faedah. Tiada satu pun yang benar-benar mereka kuasai. Ramai tak sedar keuntungan besar hari ini boleh menyusut senyap hanya sebab inflasi. Sebab itu, bila pelabur bijak bercakap tentang kekayaan sebenar, mereka tidak sebut angka, mereka sebut tentang nilai yang kekal. Nilai yang tidak boleh dipadan oleh sistem, iaitu emas. Mentor saya selalu pesan, orang bijak pelaburan tahu bukan semua untung perlu dilabur semula. Sebahagian mesti disimpan dalam bentuk aset sebenar. Bukan atas kertas, tapi boleh dipegang, boleh diwariskan. Boleh berdiri tanpa bergantung pada sesiapa. Sebab emas bukan sekadar simpanan. Ia jaminan nilai sebenar bila semua angka hilang makna. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Pabi Gold boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.